Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Sahandri Ghani bin Hamzah dan rakan-rakan yang kami kasihi sekalian. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan mengenai pemangkin kemahiran membaca murid disleksia melalui kaedah FOBAR iaitu fonik bergambar. Tugasan ini telah disiapkan mengikut skop kerja ahli-ahli kumpulan. Saya sendiri iaitu Muhammad Ismail Fahmi bin Fairuz telah bertanggungjawab terhadap pengenalan dan refleksi umum. Nur Syazana Najwa binti Muhammad Nur Hasnan pula bertanggungjawab terhadap matlamat kajian dan fokus kajian beserta pengeditan video. Amirah Jannah binti Muhammad Syarif pula bertanggungjawab terhadap objektif dan perancangan kajian. Nur Jannah binti Roslan pula bertanggungjawab terhadap refleksi kelemahan dan kekangan perancangan, pelaksanaan kajian serta memurnikan penulisan. Farnandira binti Zairi pula bertanggungjawab terhadap refleksi semasa pelaksanaan dan pemerhatian serta memurnikan penulisan. Manakala Abdul Hakim bin Abdul Rashid pula bertanggungjawab terhadap refleksi keseluruhan dan kesimpulan. Saya mulakan pembentangan dengan pengenalan. Bagi murid disleksia, kemahiran membaca sering menjadi cabaran utama kerana mereka mengalami kesukaran mengenal huruf, menyebut bunyi dan memahami perkataan walaupun mereka mempunyai kecerdasan normal. Kajian ini meninjau keberkesanan kaedah FOBAR iaitu fonik bergambar sebagai pendekatan alternatif dalam membantu murid disleksia menguasai bacaan asas. Kajian ini melibatkan 6 murid disleksia berumur 7 hingga 12 tahun di SK Seri Bestari yang menghadapi kesukaran membaca perkataan mudah. Melalui kaedah FOBAR, murid dibimbing mengenal huruf, mengaitkan bunyi dengan gambar dan membentuk perkataan asas. Hasil kajian ini diharap dapat membantu guru pendidikan khas melaksanakan strategi pengajaran yang lebih sesuai dengan keperluan murid disleksia. Pelaksanaan kaedah FOBAR iaitu fonik bergambar berpaksikan kepada teori konstruktivisme dan Piaget 1952 yang menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui pembinaan pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman individu. Seterusnya kita masuk kepada refleksi umum. Sebelum intervensi dilaksanakan, pengkaji mendapati pelajar menghadapi kesukaran mengenal huruf seperti B dan D, menyebut perkataan berbilang suku kata serta mengekalkan tumpuan. Sebahagian murid juga menunjukkan keyakinan diri yang rendah dan mengelak daripada membaca di hadapan rakan. Pengkaji mendapati pendekatan tradisional berasaskan ejaan dan hafalan kurang berkesan kerana tidak melibatkan pelbagai deria murid. Timbul keperluan memperkenalkan kaedah yang lebih menyeronokkan, konkret dan berstruktur seperti gabungan elemen fonik dan visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana Najwa binti Muhammad Nur Hasnan. Nombor matrik P156533 akan memulakan pembentangan dengan matlamat kajian. Yang pertama ialah meningkatkan kemahiran asas membaca murid disleksia. Kajian ini memberi tumpuan kepada membantu murid disleksia untuk menguasai kemahiran membaca seperti mengenal huruf, bunyi dan membentuk perkataan-perkataan yang betul. Yang kedua ialah memupuk minat dan motivasi murid disleksia terhadap aktiviti membaca. Melalui pendekatan yang lebih menyeronokkan dan interaktif, diharapkan murid disleksia melihat aktiviti membaca ini sebagai sesuatu perkara yang menyeronokkan dan tidak membebankan mereka. Yang ketiga ialah memperkukuh amalan pengajaran guru pendidikan khas dengan menggunakan pendekatan yang lebih inovatif berasaskan teori konstruktivisme. Ini menunjukkan guru bukanlah sahaja untuk menyampaikan ilmu semata, malah mereka membimbing murid untuk membina kefahaman dengan cara mereka sendiri menggunakan aktiviti yang lebih sesuai. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan fokus kajian. Kajian ini memberi fokus kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama ialah meningkatkan kemahiran asas membaca murid disleksia melalui penguasaan huruf iaitu fonemik serta keupayaan menggabungkan bunyi kepada perkataan yang mudah. Fokus kajian ini adalah penting kerana kelemahan dalam aspek fonemik merupakan punca utama bagi kesukaran membaca murid-murid disleksia ini. Fokus yang kedua ialah membantu murid untuk memahami hubungan di antara huruf, bunyi dan juga makna dengan lebih berkesan melalui penggunaan kaedah FOBAR. Kaedah ini berperanan sebagai panduan sistematik untuk meningkatkan kefahaman dan kecekapan membaca bagi murid-murid disleksia. Fokus yang ketiga ialah meneliti perubahan daripada segi sikap, motivasi dan keyakinan diri murid disleksia selepas menggunakan pendekatan kaedah FOBAR ini.
Jadi itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Jana binti Mat Syarif, nombor matrik P156405. Ingin meneruskan bahagian kajian tindakan iaitu objektif kajian. Di dalam objektif kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum ialah untuk meningkatkan keberkesanan kaedah formal dalam kemahiran membaca murid disleksia di sekolah kebangsaan Seri Bestari. Manakala objektif khusus merangkumi 4, iaitu kemahiran membaca 6 daripada 10 orang murid disleksia menggunakan pendekatan kaedah formal meningkat. Kedua, 6 daripada 10 orang murid disleksia seronok belajar dengan menggunakan kaedah formal di dalam bilik darjah. Yang ketiga, sikap dan motivasi murid disleksia terhadap aktiviti membaca bertambah baik selepas pelaksanaan kaedah formal. Yang keempat, murid disleksia dapat membina keyakinan diri dan keberanian untuk membaca secara bersendirian menggunakan kaedah formal. Perancangan kajian terbahagi kepada dua, iaitu penilaian awal dan juga perancangan kaedah formal. Pada minggu pertama, pengkaji telah melaksanakan penilaian awal, iaitu memberikan ujian kepada 10 orang murid disleksia. Tujuan penilaian ini untuk menilai keupayaan murid mengecam huruf dan menyebut bunyi dengan betul. Ianya melibatkan beberapa aras, iaitu yang pertama ialah aras rendah. Murid disleksia tidak dapat mengecam atau menyebut huruf dengan betul. Yang kedua, aras asas, mengenal sebahagian huruf dengan sebutan tidak tepat. Yang ketiga ialah aras sederhana, murid disleksia menyebut kebanyakan huruf dengan betul. Dan aras tinggi, mengenal dan menyebut semua huruf dengan tepat. Seterusnya ialah perancangan kaedah formal. Penilaian awal menunjukkan 6 daripada 10 orang murid disleksia masih lemah dalam mengecam dan menyebut huruf serta belum menguasai gabungan huruf konsonan dan vokal. Berikut merupakan perancangan intervensi minggu kedua sehingga minggu ke-6. Minggu kedua, pengenalan huruf A hingga Z melalui aktiviti interaktif, kad bergambar dan paparan visual. Minggu ketiga, latihan gabungan konsonan dan vokal seperti ba, be, bo, bu dan bi bagi membentuk suku kata terbuka. Minggu keempat, aktiviti bunyi dan baca, memadankan gambar dengan perkataan mudah seperti ayam, bola, dadu. Minggu kelima, bacaan berpandu menggunakan teks pendek untuk memperbetulkan sebutan, intonasi dan kefahaman. Minggu ke-6 iaitu aktiviti pengukuhan melalui kuis, fonik interaktif dan nyanyian suku kata bagi meningkatkan ingatan fonetik dan keyakinan diri. Pada minggu ke-6 ini juga, pengkaji perlu membuat penilaian akhir kepada 6 murid disleksia itu sama ada kajian tindakan ini atau intervensi ini tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Jana binti Roslan, nombor matrik P156598. Saya akan merangkan refleksi kelemahan dan kekurangan perancangan kajian diikuti dengan pelaksanaan kajian tindakan menggunakan kaedah formal. Dari segi refleksi, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang dikenal pasti sepanjang pelaksanaan kajian tindakan ini. Antara kekurangan utama ialah tempoh masa pengajaran yang terhad, iaitu setiap sesi hanya berlangsung selama 40 minit dan dijalankan 2 kali seminggu sepanjang 6 minggu. Keadaan ini menyebabkan aktiviti pengukuhan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kepada 6 orang murid disleksia. Selain itu, perbezaan tahap keupayaan murid turut menjadi cabaran apabila terdapat murid yang lemah dalam pengecaman huruf. Manakala, sebahagian murid pula menghadapi kesukaran dalam sebutan fonik dan penggabungan suku kata.
Kekurangan bahan bantu mengajar yang sesuai, terutamanya bahan visual dan audio yang menarik, juga membataskan keberkesanan pengajaran. Walau bagaimanapun, pengaji yakin kekangan ini dapat diatasi melalui perancangan yang lebih sistematik serta penyediaan bahan pembelajaran yang lebih interaktif dan selari dengan kaedah FOBA. Seterusnya, saya akan menerangkan pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kajian ini dimulakan dengan saringan awal yang melibatkan 10 orang murid disleksia. Hasil penilaian awal menunjukkan 6 orang murid masih lemah dalam kemahiran membaca asas dan dipilih sebagai responden kajian. Intervensi kaedah FOBA dilaksanakan selama 6 minggu dengan setiap sesi yang berlangsung selama 40 minit 2 kali seminggu. Pada minggu pertama, pengaji menjalankan ujian awal menggunakan kad bergambar huruf A hingga Z bagi menilai keupayaan murid mengecam dan menyebut bunyi huruf. Penilaian ini membantu pengkaji mengenal tahap penguasaan awal murid serta merancang aktiviti yang sesuai untuk minggu seterusnya. Pada minggu kedua, pengajaran memberi tumpuan kepada pengenalan huruf dan bunyi secara berperingkat. Murid diperkenalkan dengan bentuk huruf, bunyi fonik dan perkataan mudah menggunakan kad bergambar serta bahan visual. Aktiviti ini membantu murid mengenal pasti bunyi huruf dengan lebih jelas dan meningkatkan fokus. Pembelajaran pada minggu ketiga, pengajaran difokuskan kepada gabungan huruf konsonan dan vokal bagi membentuk suku kata terbuka seperti ba, be, bi, bo dan bu. Murid berlatih menyebut suku kata secara berulang, secara individu dan berkumpulan bagi mengukuhkan hubungan antara huruf dan bunyi. Pada minggu keempat, aktiviti bunyi dan membaca dilaksanakan dengan memandangkan gambar dan perkataan mudah seperti A ayam, B bola dan C cawan. Aktiviti ini membantu murid mengaitkan bunyi dengan makna perkataan serta meningkatkan kesedaran fonologi melalui rangsangan visual dan auditori. Pada minggu kelima, bacaan berpandu menggunakan teks pendek dijalankan dengan bimbingan guru. Penekanan diberikan kepada sebutan yang betul, kelancaran membaca dan keyakinan murid, khususnya bagi murid yang masih keliru dengan bunyi huruf. Pada minggu ke-6, aktiviti pengukuhan dilaksanakan melalui kuis fonik interaktif dan nyanyian suku kata. Penilaian akhir turut dijalankan bagi menilai perubahan dan peningkatan kemahiran membaca asas selepas pelaksanaan kaedah FOBA. Secara keseluruhannya, ke-6 murid disleksia menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam penguasaan huruf, sebutan, fonik dan keyakinan membaca, membuktikan keberkesanan kaedah FOBA dalam membantu meningkatkan kemahiran membaca asas murid disleksia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Jana. Saya Farah Najira binti Zairi P159111 akan meneruskan pembentangan dengan refleksi semasa pelaksanaan. Pada minggu pertama, penilaian awal menunjukkan murid disleksia berbeza tahap keupayaan dalam mengenal huruf dan menyebut bunyi asas. Pada minggu kedua, murid sukar untuk menumpukan perhatian semasa pengenalan huruf vokal A, E, I, O, U. Oleh itu, tambahan elemen seperti nyanyian arnab, bola, cawan, donat dan pergerakan fizikal dapat meningkatkan minat murid. Pada minggu ketiga dan keempat pula, murid keliru antara huruf seumpama B dan D atau P dan Q. Penggunaan kad warna kontras dan penegasan visual serta permainan padanan gambar huruf dapat membantu pengecaman bentuk. Pada minggu kelima pula, murid semakin berani membaca namun masih memerlukan bimbingan bagi suku kata kompleks. Maka tempo bacaan diperlahankan dan aktiviti dijalankan secara bergilir. Dan pada minggu ke-6 pula, aktiviti berkumpulan seperti kuis fonik interaktif dapat meningkatkan motivasi dan semangat murid. Kaedah FOBA didapati berkesan melalui pendekatan guru yang fleksibel dan peka terhadap keperluan murid disleksi. Baik, kita teruskan lagi dengan pemerhatian. Kaedah pemerhatian dilakukan kepada 10 orang murid disleksia di kelas pemulihan khas Sekolah Kebangsaan Seri Bestari.
6/10 belum berupaya menyebut huruf dengan betul dan mereka tidak pandai menggabungkan huruf konsonan dan vokal. Maka berikut merupakan proses pemerhatian kajian ini. Seperti yang anda dapat lihat, pada kotak pertama dilampirkan carta gan pelaksanaan intervensi kaedah FOBAR. Carta ini berfungsi sebagai panduan utama dalam perancangan dan pelaksanaan intervensi. Pada kotak kedua pula, ia merupakan rubrik analitik penilaian awal kaedah FOBAR. Rubrik analitik ini dilakukan untuk menilai aras membaca murid disleksia dan sesi ini dijalankan pada minggu pertama. Seterusnya, kad gambar huruf, kad gabungan huruf konsonan serta gambar bunyi dan baca digunakan selama tempoh intervensi kaedah FOBAR ini. Jika anda dapat lihat, ada 3 gambar di situ. Yang pertama, A merupakan aktiviti pengenalan huruf menggunakan kaedah FOBAR. B merupakan aktiviti gabungan huruf konsonan dan vokal, manakala C merupakan aktiviti bunyi dan baca menggunakan kaedah FOBAR. Kotak yang keempat pula merupakan rubrik analitik penilaian akhir kaedah FOBAR. Ia bertujuan untuk menilai aras membaca murid disleksia. Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk menilai perubahan dan peningkatan kemahiran membaca asas selepas intervensi FOBAR dijalankan. Setelah selesai semua proses pemerhatian tersebut, kita perlu merekod dan mengira kos keseluruhan bagi pelaksanaan intervensi kaedah FOBAR ini. Gambar terakhir dalam kotak yang dapat dilihat oleh tuan dan puan merupakan kos pelaksanaan kaedah FOBAR. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM189. Sekian sahaja dari saya. Kita teruskan dengan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Hakim bin Abdul Rashid, laboratori T154-997. Refleksi keseluruhan bagi kaedah FOBAR fonik bergambar. Pertamanya, kaedah ini dapat meningkatkan kemahiran membaca 6 murid disleksia dari segi pengenalan bunyi huruf, suku kata dan pembinaan perkataan. Kedua, kaedah FOBAR menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan melalui penggunaan gambar dan aktiviti interaktif yang mengurangkan tekanan murid. Ketiga, kaedah FOBAR juga dapat meningkatkan keyakinan diri dan motivasi murid untuk membaca di hadapan rakan-rakan. Dengan kaedah FOBAR, pendekatan pelbagai deria seperti visual, auditori dan kinestetik sesuai digunakan untuk murid berkeperluan khas pembelajaran. Namun begitu, cabaran utama kaedah FOBAR ini ialah kekangan masa dan keperluan menyediakan bahan penggambar yang lebih pelbagai. Walau bagaimanapun, kaedah ini tetap berjaya mencapai objektif kajian. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa kaedah FOBAR fonik bergambar berkesan membantu 6 murid disleksia menguasai kemahiran membaca asas. Melalui penggunaan gambar, aktiviti interaktif dapat meningkatkan penguasaan fonik, tumpuan, keyakinan serta kefahaman murid. Kaedah ini juga disarankan untuk diteruskan dan dikembangkan dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah rendah, khususnya bagi murid berkeperluan khas.